Baca doa ni supaya hati kita lebih tenang, lebih berlapang dada. Lately ni kita nampak trend dekat social media, ramai berlumba-lumba nak luahkan masalah, rasa stres, rasa penat, rasa resah, gelisah dan juga terumbang-ambing. Apa kata kita cari ubat yang lebih mujarab? Kita redakan hati dan jiwa kita ni yang remuk ni dengan baca kalamullah. Kita tahulah yang sebenarnya Al-Quran ni dia boleh menjadi penawar, penyembuh dan sebenarnya sebagai panduan untuk kita nak jalani hidup di dunia yang memang penuh dengan pancaroba. Jom kita sama-sama amalkan doa ni supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran. Doanya adalah Allahumma syrah bil Quranil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wassi' bihi arzaqana ya rabbal alamin. Yang bermaksud, ya Allah, lapangkan dada kami dengan Al-Quran, mudahkan urusan kami dengan Al-Quran, beratkan pahala kami dengan Al-Quran, elokkan akhlak kami dengan Al-Quran, luaskan rezeki kami dengan Al-Quran, wahai Tuhan sekalian alam. Amin ya mujib. Jom sama-sama kita save doa ni dan juga kita share supaya lebih ramai dapat rasa mujarabnya apabila kita dekat dengan Al-Quran.